Maka apa yang kerajaan hari ini lakukan adalah untuk mengelakkan hal ini menjadi lebih besar, lebih parah. Kenapa isu ini kita angkat dan kenapa kita minta kepada semua pihak untuk bersuara dan wujudnya tindakan selepas daripada isu ini muncul. Dan kita tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pertemuan beliau bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara sehingga Isnin lalu, bagaimana beliau menyatakan bahawa hal ini tidak boleh untuk diteruskan dan PBT, saya tulis dalam media sosial saya, sekarang bola berada di kaki PBT, pihak berkuasa tempatan. Perdana Menteri telah umumkan kebenaran untuk mereka bertindak terhadap rumah-rumah ibadat yang tidak mendapat keizinan, yang tidak sah. Alright? Dan disusuli hari ini, iaitu 10 hari bulan Februari, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan secara tegas iko terhadap kenyataan Perdana Menteri. Kenapa hal ini penting, Ustaz Mat? Saya nak beritahu dan berikan faham, bukan saja masyarakat Islam tapi juga masyarakat India dan khususnya yang beragama Hindu. Kalau kita biarkan dan tidak selesaikan, dan masalah ini bukan masalah semenjak November 2022 angkat sumpah Perdana Menteri ke-10 dah. Ini puluhan tahun yang lalu. Hampir tidak ada satu pun parti politik ataupun Perdana Menteri yang berani untuk mengeluarkan kenyataan dan arahan bahawa hal ini mesti dituntaskan. Sebab ada isu undi masyarakat India ni. Mereka bimbang. Dan peliknya apabila Perdana Menteri bertegas, Perdana Menteri ke-10 PMX bertegas dalam bab ini, duka cita bila adanya nyinyiran, adanya sindiran daripada sebahagian orang Islam dan Melayu juga terhadap keputusan tersebut. Maka kenapa sekali lagi saya katakan, kerana saya bimbang rakyat menjadi hakim sendiri. Bayangkan kalau dia tak puas hati dan dia melihat bahawa kerajaan tidak bertindak, tidak memegang di atas dua prinsip rukun negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Bayangkan dia kat rumah dia kontraktor. Dia ada backhoe ke? Dia bulldoze sendiri. Bayangkan kalau itu berlaku di utara, di selatan, di timur, di barat, semua orang buat kerana hilang kepercayaan kepada keluhuran undang-undang ataupun kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan itu. Dia akan menjadi masalah lebih besar. Maka apa yang kerajaan hari ini lakukan adalah untuk mengelakkan hal ini menjadi lebih besar, lebih parah. Dan seperti juga yang disebutkan oleh Prof. Razaimi sebentar tadi, saya kira sudah masanya juga di kalangan masyarakat India, pengamal ataupun penganut agama Hindu yang profesional, yang sedar bahawa benda ini melangkaui isu agama dan juga bangsa untuk bersuara.